dekat bearing ni dia akan ada bau hangit. Bau grease ada, tapi dia akan ada bau hangit. Sebab apa? Sebab dia ada bekas terbakar. Sebab tu kalau korang jalan dalam keadaan jauh, contoh satu perjalanan 6 jam, tak berhenti langsung bearing ni, dia akan cepat condemn. Sebab tu kena relax dulu. Dia dapat menyelamatkan banyak komponen enjin. Belting tak terlampau panas, dia boleh tahan lama. Bearing tak terlampau panas, dia boleh tahan lama. Sistem air korang tak terlampau panas, dia boleh tahan lama. Macam tu guys. Sebab tu korang jarang tengok komen pakai kereta rosak. Mana ada kereta komen rosak? Betul tak? Mana ada? Ada korang nampak? Ada komen sandai? Tak ada lah. Maknanya kalau komen sandai tu dia betul belum komen lagi. Okey. Untuk benda ni, korang nak letak gam pun boleh, tak letak gam pun tak ada masalah sebenarnya.